macam mana kita nak tahu saya sesuai dengan teknik sebegini, saya sesuai dengan teknik seperti yang lain? Dia ada learning mode dia panggil. Cara kita belajar. Secara asasnya ada 3 learning mode yang utama lah. Pertama, ada orang mudah dengan visual. Orang mudah dengan visual. Dia sukakan nota berwarna, dia sukakan cikgu tulis. Kalau cikgu duduk mengajar saja, pasal cikgu ni boring. Tapi kalau cikgu dah tulis, dia seronok. Kalau berwarna-warni lagi seronok. Yang kedua ialah auditory, orang yang suka mendengar. Orang yang suka mendengar ni, dia nakkan sebutan. Biasanya kalau kita ni auditory, kita kalau bagi direction jalan, kita susah baca map. Peta tu macam mana ni, tak tahu kan. Dia lebih tangkap kalau orang beritahu macam mana. Kau pergi straight roundabout, ambil nombor 3 bla bla. Dia lebih cepat. Kalau bagi map macam mana ni. Jadi dia kalau GPS tu dia kena ada suara tu lah. Turn left, intersection semua kan. Kalau orang visual, dia nakkan peta. Aku cakap bila bagi direction melalui telefon tu, macam mana susah sangat, padahal senang saja. Ini cara otak memproses sesuatu. Ada orang yang lebih mudah secara visual, ada orang lebih mudah secara audio. Dan yang ketiga yang menarik ialah orang kinestetik. Orang kinestetik ni, dia suka gaya-gaya. Dia suka pergerakan, dia suka sentuhan, dia sukakan amali dan praktikal. Orang kinestetik biasanya dia tak boleh duduk diam. Itu yang salah namanya lelaki yang kinestetik. Dalam kelas ni dia ada saja baiki sana, cucuk kawan, kulat-kulat. Ini orang kinestetik. Dan kinestetik pun ada cara tersendiri untuk belajar sesuatu. Dia mesti menggambarkan, membayangkan dengan perasaan itu, dan juga dia boleh hafal dengan pergerakan tertentu. Dikaitkan apa yang belajar dengan pergerakan yang tertentu ataupun gesture tertentu. Contohnya yang macam kanak-kanak kan biasa dia gaya-gaya kan. Itu adalah salah satu teknik pembelajaran kinestetik untuk hafal sesuatu. Macam kecil-kecil ini tu lembu. Benda-benda macam tu. Okey. Jadi nak menentukan kita ni jenis yang mana, macam untuk kita kenal pasti. Kita ada test tersendiri. Test tu kena isikan yang mana lebih suka, apa lebih minat. Dia suka baca novel ataupun tengok movie contohnya. Dia pentingkan kasut yang selesa ataupun kasut yang nampak cantik. Ataupun yang tak berbunyi contohnya. Ataupun dia suka bunyi kasut. Itu menunjukkan kecenderungan tertentu. Pakaian dia beli, dia nakkan keselesaan. Kalau nak keselesaan biasanya dia kinestetik. Ada orang tak kisahlah panas ke gatal ke, yang penting orang nampak. Ada orang macam mana cantik tak, cuba apa orang kata kalau saya pakai ni, apa orang kata, dipentingkan apa orang cakap.